Hai semua, dalam video kali ini saya nak cakap tentang tawaran dari U-Mobile di mana baru-baru ini mereka telah memperbaharui tawaran prabayar, pasarbayar iaitu prepaid, postpaid sempena mereka capai tahap 80% untuk kawasan liputan 5G mereka. Kawasan liputan 80% tu adalah kawasan berpenduduk ya. Di mana dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran Ultra Prepaid ni. Jika anda nak tengok tentang tawaran Postpaid ni, boleh tengok video yang satu lagi yang saya akan memuat naik. Harga dia adalah serendah RM28 setiap bulan. Nak tahu lebih lanjut, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe, sila subscribe lah bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Ini dia pack permulaan Ultra 5G prabayar ya. Di mana harga dia adalah RM10. Di mana pack permulaan tersebut menyediakan 20GB data berkelajuan tinggi, panggilan tanpa had dan juga hotspot tu dia akan guna 20GB tu lah. Untuk tawaran Ultra Prepaid, ia juga disertakan dengan auto security di mana anda akan terlindung daripada scam, penipuan dan juga spam lah dari internet. Ini adalah fungsi yang standard daripada U-Mobile ya. Terdapat 3 pelan bulanan daripada Ultra Prepaid, di mana pelan dia adalah Ultra Prepaid 28, 38 dan juga 50. Harga Ultra Prepaid 28 ni RM28 setiap bulan, di mana data yang ditawarkan adalah 50GB. Data tu uncapped speed lah. Untuk pelan Ultra Prepaid 28 ni, dia disertakan dengan 5GB hotspot, di mana kuota tersebut adalah asing daripada 50GB tersebut. Jika anda nak guna 50GB hotspot tu, maka kena add-on pas hotspot dengan RM5. Panggilan tanpa had secara standard. Dan untuk Ultra Prepaid 28 ni, anda boleh aktifkan Ultra 5G Priority Access, di mana benda ni saya akan cakap nanti, dengan serendah RM2 setiap 1 jam. Untuk Ultra Prepaid 38 pula, harga dia RM38 setiap bulan. Data yang ditawarkan adalah 5 kali ganda daripada Ultra Prepaid 28, di mana kuota yang ditawarkan adalah 290GB. Kelajuan tu adalah uncapped speed lah. Hotspot tu dia akan guna 290GB. Ya. Panggilan tanpa had, sama seperti Ultra Prepaid 28, anda boleh aktifkan Ultra 5G Priority Access dengan harga serendah RM2 1 jam. Untuk Ultra Prepaid 50 pula, harga dia adalah RM50 setiap bulan. Data yang ditawarkan adalah 500GB, 2 kali ganda lebih banyak daripada Ultra Prepaid 38 dan 10 kali ganda lebih banyak daripada Ultra Prepaid 28 lah. Sama juga seperti Ultra Prepaid 28 dan 38, dia juga menawarkan uncapped speed. Hotspot tu dia akan guna daripada 500GB tu, panggilan tanpa had. Dan untuk Ultra Prepaid 50 ni, dia disertakan dengan 2 pas Ultra 5G Priority 3 jam ya. Untuk Ultra 5G Priority Pass tu nanti saya akan cakap. Jika anda berminat untuk pelan mingguan pula, terdapat 2 pas dekat sini, iaitu Ultra Weekly 20GB dan juga Ultra Weekly 10GB. Ultra Weekly 10GB tu harga dia RM12. Ultra Weekly 20GB tu harga dia RM15. Untuk Ultra Weekly 10GB ni, dia 12GB lah. Tapi jika anda bayar RM3 lebih banyak, maka anda akan dapat 2 kali ganda lebih banyak data dekat sini. Untuk pas ni, anda boleh carry forward data ke pas yang baru sekiranya anda aktifkan
PAS baharu sebelum tamat tempoh PAS yang lama ya. Dengan syarat anda aktifkan PAS yang samalah sebelum tamat tempoh PAS. Sekiranya anda membeli PAS 10GB tetapi anda aktifkan PAS 20GB, maka data tu tak akan carry forward. Kena beli PAS yang sama untuk carry forward. Dan mari kita cakap tentang Ultra 5G Parity, di mana U-Mobile merupakan telco pertama di Malaysia untuk melancarkan Ultra 5G Parity. Ultra 5G Parity merupakan satu fungsi yang menggunakan rangkaian SL lah. Dan apa yang mereka gunakan untuk Ultra 5G Parity adalah network slicing lah. Di mana sambungan anda akan didahulukan di kawasan yang ada ramai orang dan dia akan memberi performasi yang lebih lancar dan juga konsisten, dan anda boleh aktifkan pada bila-bila masa sekiranya perlu. Apakah perbezaan Ultra 5G Parity ini? Di mana sekiranya anda tak ada PAS Ultra 5G Parity, sekiranya demand tu banyak dekat kawasan anda, macam dekat stadium, traffic tu dia akan jadi slow lah, sangat slow sampai anda tak boleh nak guna internet pun sebab ramai orang kan dekat kawasan tersebut. Tapi sekiranya anda telah aktifkan Ultra 5G Parity PAS, di mana ada network slicing tu, dia akan allocate satu data kepada anda dan anda akan dapat akses, prioritized access lah, akses priority untuk rangkaian U-Mobile Ultra 5G. Sekiranya anda sambung di kawasan yang di mana kawasan tu trafik tu sangat-sangat banyak dan juga banyak orang. Dan dia tu penting. Jika anda tak aktifkan PAS tersebut, anda akan berada di best effort traffic lah, di mana anda perlu bersaing dengan orang lain. Tetapi jika anda telah aktifkan Ultra 5G Parity PAS ni, maka anda tak perlu lagi nak bersaing dengan orang lain lah. Anda akan dibagi satu spektrum untuk anda supaya anda boleh guna internet lah dengan lancar. Jika anda tak aktifkan, anda mungkin tak boleh nak upload social media content ataupun apa-apa pun dekat kawasan yang crowded. Tetapi jika anda dah aktifkan kan, bolehlah order Grab ke, ataupun upload social media content ke, ataupun bersambung dengan keluarga. Dia ni agak mahal ya sebenarnya. Untuk Ultra Prepaid 50 ni, dia disertakan dengan 2 PAS. Tetapi jika anda dah habis guna PAS 2 PAS 3 jam tu, maka anda boleh aktifkan PAS tu dengan RM2 untuk 1 jam. PAS Ultra 5G Priority lah. Dan untuk 3 jam ni, harga dia adalah RM5. Sekiranya anda dah aktifkan PAS tersebut, maka network status anda akan tunjuk UN Ultra 5G Priority. Bukan UN Ultra 5G ya. Seperti yang anda tahulah, U-Mobile telah memperbaharui tawaran Prabaya, di mana mereka telah memperkenalkan 3 pelan bulanan baharu dan juga pelan mingguan baru tu ada 2 lah. Pada hari yang sama, mereka juga telah memperkenalkan tawaran perasa bayar baharu dan juga tawaran perjumpaan ya. Seperti yang saya cakap tadi, pada 7 April 2026, U-Mobile mengumumkan bahawa mereka telah mencapai tak liputan 80% lah. Tak liputan 80% lah. 80% tu adalah untuk kawasan berpenduduk ya. Mereka telah capai liputan 82.9% untuk kawasan berpenduduk di Malaysia lah. Untuk seluruh negara untuk rangkaian Ultra 5G. Paxing Ultra 5G baru berharga RM10 dan ia disertakan dengan 20GB data pengelajuan tinggi dan juga panggilan tanpa had untuk 7 hari lah.
20GB data pergerakan tinggi boleh digunakan untuk hotspot. Bagi Ultra Prepaid 28 yang berharga RM28 setiap bulan disertakan dengan 50GB data pergerakan tinggi uncapped speed dengan kuota 5GB hotspot tu diberi secara asing lah. Sekiranya perlukan hotspot, bolehlah bayar RM5 untuk hotspot, di mana hotspot tu akan sah selama tamat tempoh PAS ya. Tapi lebih baik jika anda upgrade terus ke Ultra Prepaid 38 lah, di mana ia disertakan dengan hotspot. Ultra Prepaid 38 yang berharga RM38 setiap bulan pula disertakan dengan 250GB data pergerakan tinggi dan juga hotspot dikongsi dengan kuota utama. Manakala untuk Ultra Prepaid 50 pula yang berharga RM50 setiap bulan disertakan dengan 500GB data pergerakan tinggi, hotspot dan juga PAS priority Ultra 5G priority lah, 2 PAS 3 jam. Semua pelan bulanan disertakan dengan panggilan telefon tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan secara standard lah. Ini memang dah standard dah untuk pelan prabayar dan juga prasabayar ya. Memang kebanyakan pelan tu ada panggilan tanpa had ke nombor rangkaian standard tempatan ya. Sekiranya kuota habis digunakan, jika saya tak silap lah, kelajuan akan diperlahankan kepada 512 kilobits per second untuk pelan bulanan. Pelan mingguan saya tak pasti. Mungkin akan diperlahankan. Mungkin dia akan stop terus. Saya tak tahu. Sebab lamanya mobile, dia tak kata pun buat masa kini. Semasa saya buat video inilah. Tetapi bagi pelan postpaid dan juga prepaid Borneo, dia punya frequently asked question ataupun terms and condition dekat situ, terma dan syarat dekat situ, kata ia akan diperlahankan kepada 512 kilobits per second sekiranya anda habis guna data 50GB, 250GB ataupun 500GB ya. Untuk pengetahuan, 2 pakej mingguan juga disediakan lah, iaitu Ultra Weekly RM10 10GB. Harga dia RM12 7 hari, dan Ultra Weekly 20GB. Harga dia RM15 7 hari. Data bagi PAS mingguan boleh carry forward sekiranya anda melanggan PAS yang sama sebelum tamat tempoh PAS ya. PAS Ultra Weekly takkan auto renew, so memang kena belilah sekiranya anda nak guna PAS Ultra Weekly. Tapi lebih baik jika anda langgan teruslah Ultra monthly lah, Ultra Prepaid, di mana anda akan dapat sambungan dan juga kuota yang lebih banyak untuk sebulan dengan harga yang lebih rendah. Ini lebih kepada pelanggan yang perlu guna internet untuk waktu tempoh singkat, dan kebiasaannya tak perlu internet untuk tempoh lain lah. Untuk pengetahuan, juga ada Ultra Daily 1GB dengan harga RM3 dan juga Ultra Daily 10GB dengan harga RM6 ya. Sekiranya anda perlukan akses rangkaian priority, maka U-Mobile telah memperkenalkan ciri baru iaitu Ultra 5G priority. Seperti yang saya cakap tadi, Ultra 5G priority membenarkan anda untuk mendapatkan priority lebih tinggi untuk akses rangkaian 5G U-Mobile jika nak guna fungsi tersebut lah. Jika anda aktifkan PAS Ultra 5G priority, maka ia akan memberi pengalaman internet yang lebih lancar untuk kawasan yang mempunyai permintaan tinggi seperti stadium ataupun pusat pengangkutan awam. Dan Ultra 5G priority merupakan fungsi baru di mana U-Mobile adalah telco pertama yang melancarkannya ya. Ia menggunakan fungsi 5G SA untuk memberi priority yang lebih tinggi lah dengan menggunakan fungsi network slicing, di mana network slicing adalah salah satu fungsi 5G SA ya, 5G standalone. Jika anda mengaktifkan PAS Ultra 5G priority untuk kawasan yang sesak, ia merupakan salah satu fungsi di mana perbezaan adalah anda boleh guna internet dengan lancar, anda boleh buat panggilan, atau tak boleh guna internet langsung ya. Anda perlukan peranti yang sokong 5G SA dan juga kad SIM suci
untuk menggunakan perkhidmatan ini. Memang perlukan peranti yang sokong lah untuk guna rangkaian 5G SA dan juga network slicing Ultra 5G Priority. Sekiranya anda aktifkan PAS Ultra 5G Priority, maka dia punya network status tu akan tulis Ultra 5G Priority. Jika anda tak aktifkan, maka dia akan tunjuk Ultra 5G. Ultra Prepaid 50 disertakan dengan 2 PAS 3 jam Ultra 5G Priority. Untuk pelanggan lain ataupun sekiranya anda habis guna PAS percuma bagi Ultra Prepaid 50, boleh aktifkan fungsi ini dengan harga RM2 1 jam ataupun RM5 untuk 3 jam. Dan untuk pengetahuan, Ultra 5G Priority hanya memberi akses priority lebih tinggi dan kuota yang digunakan adalah dari PAS bulanannya. Dia tak bagi data tambahan untuk Ultra 5G Priority. Apa yang dia beri adalah akses internet yang lebih, priority akses yang lebih tinggi lah. Dan saya rasa ini saja dalam video kali ini. Jika nak tengok untuk postpaid pula, nanti saya akan buat satu video lagi. So boleh tengok, tekan video tersebut ya. Sebelum saya tamatkan video ini, sekiranya anda belum subscribe channel saya, subscribe lah bagi video-video yang saya akan buat naik daripada semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan lonceng ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.